Jadi anda dah diberitahu yang anda mempunyai PCOS dan ia akan mengganggu peluang anda untuk mendapatkan kehamilan. Kita di Sofia ada cara untuk kita bantu bagaimana untuk mengatasi PCOS. Kita tahu PCOS mempunyai masalah ovulasi. Jadi kita ada 3 cara bagaimana kita nak pastikan yang ovulasi akan berlaku. Yang pertama, kita boleh ambil ubat yang kita panggil ovulation induction agent. Kita ada clomiphene citrate atau letrozole yang membantu telur membesar supaya kita boleh tentukan waktu ovulasi anda. Yang kedua, kita boleh buat rawatan IUI ataupun intrauterine insemination. Bukan sahaja telur membesar dan waktu ovulasi ditentukan, tapi kita juga membantu transport sperma ke dalam rahim supaya ia lebih mudah untuk mencari telur yang diovulasikan. Yang ketiga, memberi peluang yang tertinggi untuk kehamilan ialah rawatan IVF. Rawatan IVF, kita boleh besarkan banyak telur dalam satu kitaran haid. Maksudnya, kalau kita dapat 10 telur yang matang, peluang kita untuk hamil tu ialah seperti kita telah mencuba selama 10 bulan. PCOS mungkin menjadi satu cabaran untuk anda mencapai kehamilan, tetapi masih ramai lagi wanita yang mempunyai PCOS yang berjaya untuk menjadi ibu. Jemput datang ke Sofia Fertility PJ supaya kita boleh melakukan saringan dan juga perbincangan ke atas rawatan anda.